Brabus Bodo V12 Hyper GT. So ini adalah sebuah kereta baru daripada Brabus dan aku difahamkan hanya akan ada 77 unit production saja worldwide. Sebabnya sempena simbolik untuk tahun penubuhan Brabus iaitu tahun 1977. Kereta ni baru je dilancarkan dan platform ataupun chassis dia bukannya Mercedes, bukannya Porsche, tapi menggunakan chassis Aston Martin Vanquish. So yang ni boleh kata memang wow juga kan, sebab performance dia memang laju. Brabus Bodo ni dia gunakan enjin 5.2 liter V12 twin turbo dengan power output 1000 horsepower dan juga 1200 Nm of torque. 0 to 100 Brabus Bodo ni boleh dapat sekitar dalam 3 saat saja dengan top speed mencecah hingga 360 km/h. Aku pasti korang tertanya kan, kenapa nama kereta ni Brabus Bodo, kenapa bukan nama lain kan? So untuk pengetahuan korang semua, Bodo tu adalah nama kepada pengasas untuk Brabus pada tahun 1977. So dia dah meninggal dah lah, mendiang Bodo Bushman. So itulah wujudnya nama Brabus Bodo. Dan walaupun Brabus Bodo ni gunakan chassis dan juga komponen mechanical daripada Aston Martin Vanquish, tapi dari segi rupa luaran ataupun interior dia tak macam Aston Martin. So dari luaran nampak macam kereta lain dah. Dia punya lampu depan, lampu belakang, even dia punya proportion ada kelainan sikit. And then dari segi interior pun tak macam Aston Martin. Kalau tengok sekilas dah macam Mercedes pun ada, tapi dia tak gunakan Mercedes punya interior. That's why Brabus Bodo ni dia punya looks memang ada keunikan yang tersendiri. Dan dia punya colour pun colour hitam kan. Sebabnya kebanyakan komponen digunakan adalah carbon fiber. So that's why kereta ni memang ringan. Dalam 1.9 tan saja. Dan ada 2 seat depan, 2 seat belakang. Bermaksud kalau korang beli kereta ni, ada anak 2 orang, boleh duduk semua orang dalam satu kereta. So wife sebelah, korang drive, dan anak 2 orang duduk belakang. And happy family. Dan 77 unit saja worldwide. Ini memang rare lah. So siapa pakai ni memang power lah. Brabus Bodo V12 Hyper GT. Korang rasa macam mana? Komen sikit. Okay.